Islam terancam apabila ada orang yang macam ni. Rul. Ramai pihak-pihak di luar sana yang beri teguran kepada kami. Susah nak buat halal standard dengan Malaysia akibat macam-macam karenah lah. Jadi saya rasa mungkin NGCC kena ambil JAKIM punya role buat sementara waktu, letak bawah miti dulu ke. Saya langsung tak sangka macam mana seorang MP daripada Perikatan Nasional, MP Machang Wan Ahmad Faisal boleh tergamak hatinya untuk merendahkan standard persijilan halal JAKIM, untuk memindahkan urusan sijil halal ini daripada JAKIM kepada MITI semata-mata untuk menarik pelabur masuk ke Malaysia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini jelas mengancam soal hal ehwal agama Islam. Sijil halal JAKIM ini diperakui peringkat dunia. Takkan ini pun Wan Ahmad Faisal tak faham, dan malang sekali tuan-tuan, puan-puan. Saya tak dengar pun suara-suara bantahan daripada Perikatan Nasional. Tidak ada suara bantahan daripada PAS. Tidak ada suara bantahan daripada Bersatu. Jelas tuan-tuan dan puan, ini tentang soal kedaulatan Islam. Jelas tuan-tuan dan puan, ini soal bagaimana diancam Islam oleh orang yang macam MP Machang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun syukur alhamdulillah Allah menghantar MP Bangi YB Syarizan daripada DAP. Saya ulang tuan-tuan, daripada DAP yang bangkit dengan pantas menyanggah kenyataan daripada MP Machang. Saya cuma nak respon kepada apa yang dicadangkan oleh YB Machang untuk keluarkan halal daripada JAKIM. Saya rasa itu tak wajar cadangan tu. Saya rasa daripada kita buat satu benda yang begitu ekstrim macam tu, lebih baik kalau perlu kita perkasakan lagi JAKIM itu sendiri kalau perlu. Tapi untuk keluarkan, saya rasa so far dengan izin apa yang telah JAKIM buat dengan halal dan sebagainya memang perkara yang baik. Sebab tu kita dilihat sebagai world leader dalam persijilan halal ini. Terima kasih Wahyu Menteri. Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan, yang membangunkan persijilan halal ini, yang menetapkan standard yang tinggi untuk persijilan halal ini bukan daripada Perikatan Nasional, tetapi daripada kerajaan yang mereka tuduh dajjal, daripada kerajaan yang mereka katakan sebagai liberal, yang mereka tuduh sebagai sekular. Kerajaan inilah yang memperkasakan persijilan halal JAKIM. Mereka bangun untuk merendahkan, meremehkan, menidakkan standard tinggi persijilan halal JAKIM yang diperakui peringkat dunia. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.